pindah alam gitu. Pindah kepada alam barzakh. Baik. Pertama, jangan kita mati terkejut. Macam mana tak nak mati terkejut? Kata ulama, jangan tinggalkan ayat surah At-Taubah 128 129. Apa ayat ni? Orang lama dia amal tak? Orang lama amal. Cuma lapis-lapis baru ni dia kurang sikit lah. Ayat dia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Tuan-tuan tengok Quran surah At-Taubah ayat 128 ayat 129. Sebab apa tuan-tuan kata ulama, orang yang beramal dengan ayat ini 40 hari lagi sebelum dia nak meninggal, dia ada rasa. Biasa orang nak mati ni dia ada rasa. Dia ada rasa yang dia nak mati. Lepas itu kadang-kadang kita tengok nampak blind. Nampak hidup dia berubah. Jadi itu tanda-tanda yang disebutkan oleh ulama hampirnya kematian. Itu pertama.